Ni barang untuk answer. So ini kena tanya Abid Afiq. Jom. Let's go. Answer. Answer ni ada masalah aircon lah. Daripada segi tahun pun kita dah tahu lah dia punya condition macam mana. Tak pernah buat aircon punya sistem. So kompresor ni baru ni, kita dah tukar baru. Masa kita tukar kompresor ni, kita tengok minyak dia terlampau hitam. So kita recommend customer untuk buat full system terus. Condenser, ni kita dah buka lah. Lepas tu cooling coil, valve, cuma pipe ni kita boleh cuci balik je lah. Itu je. Fair eh. So flushing, ada suggestion untuk flushing tak? Sebab kereta ni tak pernah flushing. Jadi case dia memang rosak satu Kalau full. daripada awal pakai kereta tak pernah flashing lah, macam ni lah jadi dia hitam sistem dia. Tahun sekali lagi bagus. Alang-alang korang nak buat flushing aircon nanti, book appointment, ni kita nak bagi tahu RM19.90 untuk arang kenaf. Buat flushing aircon, kita recommend lah untuk letak arang kenaf sekali dalam kereta korang. Itu je lah video ringkas answer. Korang tengok barang baru, alhamdulillah. Jangan risau, original tu pasti. Boleh like, follow, komen dengan share. Jumpa lagi next video. Bye, Assalamualaikum. Pumpam.